Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Pakcik cari barang kemas untuk isteri ke? Tak, Dek. Pakcik jual air, Dek. Jual air. Minta maaf. Saya dah ada air. Minta tolong, Dek. Pakcik dah 3 hari tak makan nasi, Dek. 3 hari tak makan nasi. Habis tu pakcik makan apa? Pakcik makan chicken chop, lencok, lobster. Tomahawk jarang-jarang, Dek. Tu. Tomahawk pun pakcik bedal. Saya tak pernah makan tomahawk. Lain macam selera pakcik. Biasalah, Dek. Orang miskin. Makan nak mewah. Oh, orang miskin kena makan mewah. Ya, Dek. Satu berapa? RM1, Dek. Bagi saya 2. 2. Alhamdulillah. Ni, Dek, RM1. 2 ringgit lah. Tak, Dek. RM1. 2-200. 200. Ya, Dek. Macam mana pakcik kira ni? Dia memang macam tu, Dek. Tak nak. Tak boleh, Dek. Bila awak keluar air daripada plastik ni, dia dah masuk sistem. Dah tak boleh cancel, Dek. Ada sistem siap. Ya, Dek. Aduh, kenalah aku hari ni. Tak apalah pakcik. Alang-alang dah masuk gaji ni, saya bayar. Terima kasih, Dek. Pakcik doakan kedai emas Muslim Go dekat Ipoh Perak ni dimurahkan rezeki, ramai pelanggan, Dek. Amin. Satu lagi pakcik, saya nak minta tolong pakcik doakan. Ya? Kedai emas Muslim Gold Jitra Kedah akan dibuka pada 5 Disember 2025. Pakcik tolong doakan supaya ramai pelanggan yang datang di sana. Amin. Pendeknya doa. Tadi Ya. panjang. Adik dah cakap semua, pakcik amin je dah. Macam gitu pula. Ya. Tak apalah. Dek, nak tanya, ada tak rantai tangan yang bajet 2,000? Rantai tangan bajet 2,000, pakcik ada duit ke? Alhamdulillah, Dek. Lepas adik beli air pakcik 200 tadi, cukup duit pakcik 2,000. Oh, ada. Sekejap. Ada, Ini gelang tangan bajet bawah RM2,000. Ini yang baru tau, bukan yang pre-love. Cantik Lepas tu murah pula Memanglah, dekat kedai emas Muslim Gold ni antara kedai emas paling murah di dunia. Dan dekat Muslim Gold ni ada pelbagai jenis barang kemas seperti cincin, gelang tangan, rantai, subang, gold bar. Kalau pakcik nak jual surat pajak pun boleh dekat sini. Okey, ambil yang ni lah, Dek. Jadi, Untuk isteri nombor 3 pakcik ni. bini nombor 3. Maklumlah, Dek. Pucuk muda. Untungnya jadi pakcik. Saya jual emas dengan sebanyak harga lebih kurang minta halal. Saya beli emas dengan harga lebih kurang minta halal. Sah. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum.